Cara angkat takbiratul ihram yang betul. Dan satu lagi, boleh tak terangkan pergerakan dalam solat yang boleh membatalkan solat tersebut? Panjang lebar nantilah masuk bab dia dalam kitab Jamul Jawami'. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir lain, takbiratul ihram lain. Takbir lain, Allah lain. Allah bukan takbir. Okey? Nak faham apa makna takbir dulu? Ihram nombor 2. Takbir artinya kita menyebut dua set, dua kalimah. Iaitu Allah dan Akbar. Baru dipakaikan takbir. Allahu Akbar, itu takbir. Kalau Allah, bukan takbir. Kalau Akbar, bukan takbir. Okey? Takbir mesti sebut Allah Akbar. Baru takbir. Okey? Ihram pula, takbir yang mula-mula sebelum masuk dalam solat, itu dipanggil takbir ihram. Lepas takbir ihram, tidak ada lagi takbir ihram. Contoh, takbir raka', bukan takbir ihram. Takbir turun sujud, bukan takbir ihram. Takbir duduk antara dua sujud, bukan takbir ihram. Takbir duduk pada tahiyat, bukan takbir ihram. Takbir daripada sujud kedua, naik rakaat yang lain, bukan takbir ihram. Takbir ihram yang ada niat. Kenapa dia panggil ihram? Kerana dia mengharamkan. Siapa kata mengharam? Nabi sebut dalam hadis. Tahrimu hatta takbir, tahlimu hatta taslim. Semayang ni yang mengharamkannya lepas takbir, menghalalkan balik lepas salam. Haram lagu mana? Sebelum kita akad takbir ihram, halal minum. Lepas akad takbir, haram minum. Sebelum takbir, halal makan. Lepas takbir, haram makan. Sebelum takbir, halal berbual. Lepas takbir, haram berbual. Sebelum takbir, harus bernyanyi. Lepas takbir, haram bernyanyi. Siapa yang mengharamkan? Allahu Akbar tu yang mengharamkan. Lepas tu panggil Allahu Akbar, ihram. Takbiratul ihram. Takbir tu yang mengharamkan. Dan bila jadi halal balik, makan minum, berbuat, bekerja dan sebagainya, Assalamualaikum. Nabi dia kata, halalkan balik oleh lepas salam di hujung solat. Nampak? Baca Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun ambil air minum. Nampak? Halal ke haram? Halal, kerana sudah salam. Tapi Assalamualaikum. Baru haram. Belum lagi salam. Dah. Itu wajib takbiratul ihram. Dan akad tangan bukan takbir. Akad tangan bukan ihram. Akad tangan ni sunat, tak ada kena-mengena dengan lapar Allahu Akbar. Kenapa sunat? Ikut Nabi. Kan Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam aku tunjuk kamu. Maka kerana Nabi SAW, kata Ibnu Umar, adalah Nabi SAW, iza qama ila salah, bila telah berdiri nak mula semayang, qala, Nabi berkata, Allahu Akbar. Nabi berkata, Allahu Akbar, itu takbir. Wa rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi summa yada'ul yumna 'alal yusra. Nabi masihkan takbir tu, Nabi mengangkat dua tangan sampai berbetulan dengan dua bahunya. Dalam hadis yang lain Abu Hurairah, ujung jari tangan jari Nabi sama dengan atas telinga. Summa, lepas dah akad dah, diletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Dah kat mana? Lebih kurang kat ni. Saya dah akad tangan kiri ni sakit. Sebab bila akad tu sakit, tak pun sihat. Okey? Tak pun molek lagi. Tapi akad ni kau boleh lagi. Awak belah kiri. Awak belah kiri je. Jadi kat ni, mu jangan buka gini, mu jangan awak gini jauh, jangan awak kesok tak ke bawah. Biasa. Dia akan duduk kat telinga. 1000 kali dia akan duduk situ. Mungkin tak cermin lagi balik di rumah. Betul. Jangan pusing gini tangan. Tak payah akad daripada bawah. Dia akan duduk itu 1,000,000 kali. Dia akan duduk situ. Dia dah lari dah. Jadi apa sini, situ, sini, sini. Apa gitu? Tak apa sihat nampak. Mudah je tak? Hazwa berbetulan. Mankibaihi dua bahu. Tapak tangan berbetulan dua. 1,000,000 kali membuat. Dia akan duduk kat bahu. Bukan maknanya sama-sama tu timbang air. Tidak. Lebih kurang parah bahu.
Sema tu lepas tu dia letak tangan kanan ke atas tangan kiri. Tak payah silang-silang pula. Silang pula. Jadi Ultraman. Faham? Tak payah silang. Letak tangan kanan atas tangan. Allahu Akbar. Kan mudah. Tak? Tak payah buat belah-belah.